Kat tangan belaka Ustazah ambil gambar. Tu dia. Boleh cek dalam Facebook lagi muka masa pemasuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Saya jadi duduk debor ni. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ustaz Zahad, diorang nak angkat tangan lagi Ustaz. Boleh ambil gambar sekali lagi Ustaz? Angkat tangan belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jaza. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya seluruh pimpinan PAS semua peringkat, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, ayah cik kita pada hari ini, Al-Fadhil Big Boss kita Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, seluruh calon-calon yang ada bersama kita pada hari ini, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Are you ready for your cik? Are you ready for Big Boss? Are you ready JKK? Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Petang ni insya-Allah kita akan bersembang santai. InsyaAllah kita akan sembang je petang ni. Kita akan tengok ayah cik kita ni, mungkin ayah cik senyuman paling ceria pada hari ni. Kita akan tengok senyuman Ustaz Azhar yang paling cute hari ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Imam muda dah cari makan lagu ni. Allahu akbar. Alhamdulillah. Nasib baik dah wak giyami. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Petang ni kita bersama-sama dengan tokoh yang cukup bagus dalam negara kita, tokoh yang cukup terkenal dengan keilmuannya, kewarakannya. Ada orang baru hantar mesej ke saya ni, minta kawan-kawan kita hok duk cacang tu supaya duduk siang ke orang belakang nak tengok. Sungguh pun. Boleh dah duduk dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, duduk. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita hari ni makin lama makin baik, makin lama makin baik. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Buat apa pula? Ada benda dah? Kok ada nak sabotah pula? Baik, tuan-tuan sekalian. Kita nak tengok senyuman ayah cik yang paling comel sekali hari ni. Boleh ayah cik senyum sekali? Allah akbar. Jarang nak tengok senyuman ayah cik yang paling comel ni. Hari ni je ambil gambar belaka. Ustaz Azhar widah ni. Padang dah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ni kita berkumpul ramai-ramai ni, kita bukan nak bincang berat-berat sangat. Kita nak sembang aja. Nama pun ayah cik nak jumpa bersama UAI. Nak jumpa, kita nak kenal lebih dalam lagi siapa tokoh kita sebenarnya. Mungkin hari ni tuan-tuan akan tengok watak ayah cik lain sikit. Lebih kurang Ustaz Zahar je. Cuma janggut putih dengan hitam aja. Tu dia. Lebih kurang aja. Mungkin wataknya lebih kurang aja. Boleh cik dah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di hadapan kita sekarang ni ialah Tuan Guru Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Tokoh yang sungguh orang kata digeruni bukan setakat di Malaysia, dihormati bukan setakat di Malaysia, malah boleh dikatakan di seluruh dunia sekarang. Allahu akbar. Di hadapan kita juga Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, tokoh yang disegani dan dihormati bukan setakat orang hak pakai piyah, malah mak repek, minah repek pun tengok Ustaz Azhar macam ayah dia sendiri dah.
Ini tokoh-tokoh yang payah kita nak jumpa pada hari ni. Jadi alhamdulillah, saya orang tak mahu dengar saya cakap nanya, minta maaf banyak. Dah mana speaker yo cik mana speaker Ustaz? Oh, ada bawah. Oh. Saya baru nak marah ke bawah ni. Ayo cik lah, kita panggil ayo cik hari ni dah. Ayo cik ni saya kenal ayo cik ni sejak dari kecil lagi. Sejak kenal dunia ni ayah saya bawa dah pergi dengar usila. Ustaz Azhar, saya mula kenal dia sejak tahun 2000. Masa tu Ustaz Azhar dia mengajar di Surah Ladang. Masa tu. Jadi ayo cik, saya duk dengar lama ni cik. Orang duk sebut kata keturunan ayo cik ni. Orang sebut turunan lah. Saya dengar-dengar je. Turunan ayo cik ni Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Haji Awang tu pun Tok Guru juga. Sebelum tu pun Tok Guru juga. Sebelum tu pun Tok Guru juga. Siapa ke tok guru. Siapa hak ngelah ni ada katanya kata qadi masa zaman Kesultanan Sultan Zainal Abidin dulu. Saya nak tanya betul ke tak lah cik? Betul ke tak aku? Ya. Assalamualaikum. Jam petang ni saya rasa dah sedapnya suruh sanding Ustaz Azhar. Ya, sanding pula sanding paksa. Alhamdulillah, walaupun dah mulai kita bermegah dengan baka keturunan. Yang pentingnya kejayaan seseorang itu. Tapi boleh juga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita cerita yang Tuhan beri nikmat kepada kita lah. Yang sebenarnya semua manusia daripada Nabi Adam Melaka. Kita ni anak cucu Nabi Adam. Itulah. Anak cucu Nabi lah Nabi Adam. Memanglah kalangan keluarga saya ada yang pernah memegang jawatan. Jadi hakim di Terengganu zaman dulu. Belum daripada kedatangan British dulu. Dan hidup kami secara orang kampung. Kalau tu kampung. Boleh dikatakan sepanjang Patah Marang tu sampai ke Nyamu Bokok, kebanyakannya adalah mereka mengaji di Usila. Oleh kerana itulah saya mendapat tuah masuk politik, mendapat sokongan daripada sepanjang Patah Marang tu, sepanjang mereka menyokong. Oleh kerana itulah dapat dilihat sendiri bagaimana pernah tahun 95 daripada 4 dun tu 3 dun kita kalah, 1 dun menang, Parlimen menang. Ini ialah kerana merasai nikmat jasa orang tua-tua zaman dulu yang dikenal oleh anak-anak dia yang ada zaman ini. Alhamdulillah. Sabotah ke? Alhamdulillah tu kita nak kenal Tok Guru kita, ayah cik kita ni bukan barang orang. Ramai orang dah buat nyenyeh kok jauh, bukan barang orang. Jadi nak tengok orang kata antara monyet dengan gajah ni jauh sangat sebenarnya. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Tok Guru saya nak pindah sikit ke Ustaz Azhar. Saya ketau sikit dengan Ustaz ni. Kok dia tembok kita lagi. Allahu Akbar. Ustaz, saat ni kita cerita pasal keturunan, mungkin keturunan titik waris Tok Guru ni. Jadi mungkin ada anak-anak muda kita ni dok kenal lagi. Mungkin hak dekat siapa perekat ayah aja kenal Ustaz ni. Mungkin perekat Tok Nyang, Tok Nyuk, Nyek Pakatah tu orang tak berapa kenal. Mungkin Ustaz Azhar ni mari mana dah orang, mungkin ada orang kata gitu. Sudahlah aku. Sila Ustaz, minta maaf Ustaz, sila. Assalamualaikum. Jadi kita dapat tahu tadi ayah cik daripada keturunan Tok Guru, alim ulama. Tapi ramai orang tak tahu. Sebab apa ayah cik khabar tadi? Sebab tak seronok nak bangga-bangga dengan keturunan. Mungkin ramai orang baru tahu hari ini. Tok Nyang dia hakim zaman British hari itu. Qadi besar. Ulama Tok Guru sapa kepada ayah cik sekarang. Tahniah kepada rakyat Terengganu. Sebab ada ayah cik.
Awak kita ni pula cak ayang. Tapi dah imam muda tanya. Saya ni buat belah ayah tak ada. Belah tuk siapa ke belah tok nyang sahaja. Tok guru. Turung tu tak ada. Pasal tok nyang saya belah ayah Melaka. Ke belah mak Terengganu. Ada titih hantu wah tak? Bukan hantu lah. Hang nak pergi mana? Jadi gitulah. Bila capur duduk di Terengganu. Nampak? Lepas tu ada benih daripada luar. Pasal ada orang tanya, "Dah warna jebeng gitu?" Ada benih luar, belah tok nyang perempuan. Bukan orang Malaysia boleh. Belah tok nyang perempuan, belah ayah. Benih luar belah mana Ustaz? Belah selatan Irang. Allah. Patut hidung macam. Dia ingat komang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Ustaz ada ke Ustaz? Ada nak tambah lagi? Dah imam muda ni asal kok mana? Mana ya cik Yang sembang geng-geng ni mari tu mana? Cik khabar sikit. Tak kata Ustaz. Saya ni orang kampung juga Ustaz. Orang Bukit Payung. Lepas tu daripada silsilah mana? Silsilah tu ya ginilah. Depan lalu tiba-tiba dia tanya kita pula. Ya kalau nak kata hak Kak Imang tu Tok Ki saya Tok Kotik lah. Jadi Tok Kotik belum tu pun kotik semua. Ya maknanya lepas ayah tu ya kotik juga tapi kadang kena kerak dia orang. Dia kekek kerak. Start kan ke faham? Dia kekek kerak. Jadi tak boleh pergi kotik. Tak kita pun tak boleh ikut jadi kotik. Begitu. Bila kena ayah cik ni? Kita pula kena tanya. Ayah cik saya boleh jawab dah. Kena ayah cik ni saya ingat masa sama kecil-kecil sedar atas dunia ni ayah tu masa tu bawa semua pergi ngaji dekat apa nama Rusila. Jadi memang kena ayah cik situ dah lama sangat dah. Saya pun tak sedar bila kena ayah cik. Kecil tahun berapa? Pagak hari ni. Allahu Akbar. Ayah cik nak tanya cik. Ayah cik nak tanya. Nak jawab Ustaz tadi. Baik. Kecek tahun berapa Tahu Ustaz kita pahala ni kecek lagi. Tak tahu nak kata ke mana. Padahal aku hari ni. Ustaz kita balik kepada format asal. Gitu. Allahu Akbar. Apa jadi gitu dah. Baik sebenarnya kita balik kepada format asal sebenarnya. Baik. Hari ni format dia bukan setakat saya je hok tanya ni. Tuan-tuan, adik kakak, anak remaja, orang muda pun boleh tanya juga. Format dia bila saya buka sesi soal jawab, Imam Muda Jabar kita sebagai moderator Medan akan jalan bawah tu. Siapa nak tanya angkat tangan. Jadi bila diberi speaker, tuan-tuan tanya ayah cik ataupun tanya Ustaz Azhar. Ustaz Azhar ataupun ayah cik akan jawab balik. Selepas itu, ayah cik akan tanya balik hak tukang tanya tu. Boleh deh? Paroklah. Tidak ada saya seorang je kena. Jadi bila hak tanya tu, dia tanya ayah cik, tanyalah ayah cik nak natu lagu mana, maknanya Ustaz Azhar nak natu lagu mana. Boleh Ustaz dah? Jadi Ustaz Azhar tanya balik, boleh tanya mula ke dia. Jadi bersedia dengan soalan-soalan yang akan diberikan nanti. Baik. Saya nak tanya kepada ayah cik lah.
Sebab tau, depan kita ni, antara persamaan hak paling ketara di antara dua ulama depan kita ni, persamaan yang paling ketara ialah dua-dua tokoh kita ni kahwin dua. Betul tak, Ustaz? Tapi tengok kata Ustaz Zahar nak masuk 3 dah. Jadi saya nak tanya Ayah Cik dulu. Ayah Cik, sebab kita, depan kita ni ramai orang muda. Jadi orang muda sekarang ni antara benda hok menyakit dia ni, dia suka bercinta. Dia suka bercinta, suka berkapal kata orang muda. Dan kadang-kadang ramai di kalangan anak muda kita ni bercinta dengan cara hok dok kena dengan Islam. Jadi saya nak minta Ayah Cik mungkin boleh cerita sikit hari ni kisah cinta Ayah Cik tu. Jadi macam mana mungkin Ayah Cik boleh cerita macam mana mula-mula titih temu dengan Cik Ngoh tu, lagu mana? Siapa hak keling dulu tu? Sila Cik. Ya, jawab dia Ustaz Azhar kata tadi ada Cak Ayang. Cak Ayang selagi Cak Kambing. Saya Cak Ayang tak, Cak Kambing tak. Cak Ayang ni ceritanya dia tunjuk agama tapi tak ikut agama. Kambing betul juga nak tunjuk agama. Macam orang lain ni lah, kononnya kahwin ikut agama, buat masjid ikut agama, tapi tak ikut agama. Cerita kambing dengan ayang senang, Cak Ayang Cak Kambing. Jadi kambing kata ke ayang, mau kuat agama, belum subuh bang dah. Ayang dia bang belum subuh. Bang belum subuh pakai luar pendek. Pakai luar pendek. Ayang kata ke kambing pula, mau tunjuk sangat tahu janggut. Kai tak ada sangat menang. Jadi kita ni tak Cak Ayang tak Cak Kambing. Begitulah. Kahwin apa baik kena ikut Islam. Jangan Cak Ayang Cak Kambing. Tu jawab dia mudah ya. Takbir. Allah. Jadi sebelum saya pergi ke Ustaz Azhar sikit saya Cik tau. Hak ikut Islam, hak Ayah Cik dah buat dah. Dalam urusan bercinta ni dengan isteri ni, mungkin ada hadiah Ayah Cik hak paling istimewa pergi ke Cik Ngoh. Hak paling istimewa apa dia Cik? Tuhan kata wajib yang pertama kita kena didik. Kena didik dengan agama. Sebab Nabi kata tungkahul mar'atu li jam'aliha wa li hasabiha wa li ma'aliha wa li diniha. Fasbah bid'atid din taribat yarak. Mukawin dengan seorang tu dengan sebab rupa parah dia, dengan sebab keturunan dia, dengan sebab harta pitih dia, dengan sebab agama dia. Pilih yang agama. Pilih yang agama, taribat yadak. Taribat yadak ni asal turab mana dia tanah. Tanah ni macam budak-budak main tanah. Budak-budak main tanah. Walaupun tanah tu kita tengok jejek, kotor, buruk, tapi ceri konsep hak dia main tu. Dia akan marah. Kerana dia sayang ke tanah tu. Walaupun tanah nak tukar dengan pitih, ratus ribu dia tambah budak-budak. Dia sayang ke tanah. Dia tak tahu. Yang dia sayang tanah. Walaupun tanah tapi dia sayang. Itulah bandingan. Kalau kita pilih yang beragama. Pilih yang beragama, maka puas hati kita. Atau ini masalah akhirnya. Itu dia. Itulah cara saya. Allahu Akbar. Dengar tu. Takbir. Dengar tu cara hak sebenarnya. Jangan jadi kambing, jangan jadi ayang. Ya kat spekar dah. Ustaz Azhar, kita ni nak tanya Ustaz tu. Hak tadi saya sebut soal persamaan antara Ayah Cik dengan Ustaz lah. Jadi Ayah Cik tadi dia cerita macam mana kemudian pertemuan dan sebagainya tu. Hak Ustaz ni saya kadang-kadang mikir juga dia macam mana dia boleh, orang kata boleh nikah dua tu lagu mana tu Ustaz tu. Orang kata bukan cara. Nak kata macam mana boleh titih, boleh tiba-tiba Allah beri rezeki boleh kahwin dua tu lagu mana Ustaz jadi gitu ni. Sebelum tu nak tanya Ayah Cik. Ni orang panggil speaker ke mikrofon? Jawab dia macam 2 kali 2, 2 campur 2. Jadi kalau pasal
imam muda ni dia acak sangat, dia kata wis spekar. Spekar tu spekar. Ni orang panggil copong, orang kampung. Tak dengar? Boleh. Boleh dah. Jadi hok mana ke jepuk dia ni bang? Macam tu bik dalam nerung. Jadi tak ada niat nak kalau kahwin seorang tu memang orang niat lah. Biasa orang niat lah nak nikah apa semua. Tapi bila nak kahwin dua tak ada niat. Tapi tiba-tiba benda tu ada berlaku. Sebab tu kita balik kepada takdir. Bukan maknanya lepas nikah dah, nak nikah seorang lagi lah, nak cari dua anak pula. Bukan gitu. Tak ada niat, tak ada apa, tak ada idea, tak ada pelang, tiba-tiba benda tu ada berlaku dalam hidup. Bila istikharah, teruskan. Tak ada masalah. Yang ketiga, keempat pun, tak ada niat belaka. Dengar sebut. Kita kerak sudah. Kalau ada, nak buat guna lagi dah. Cuma saya tak memilih. Nak tinggi, kaya, putih, comel. Nak tanya ya cik sekali. Mula-mula ngajar di Rusila tu masa masjid kayu balik Mesir tu, tahun berapa? Tahun 76. Ya, 1976. Masa mengaji tu di sekolah mana dulu? Saya belajar di sekolah mengaji dengan ayah saya sendiri. Mengaji nahwu, sarah, balaghah, bahasa Arab. Lepas tu mengaji sekolah Arab Magang. Lepas tu mengaji sekolah Hasan Abidin. Lepas tu saya dapat beasiswa kerajaan Arab Saudi. Masa tu orang ajak saya kalau nak sambung kena masuk UMNO lah. Baru boleh beasiswa. Jahat betul masa tu. Masa tu nak sambung beasiswa kena masuk UMNO. Ya. Jadi ayah cik masuk ah. Ada. Tak masuk. Tuhan beri rezeki. Saya tulis surat ke Arab Saudi. Ustaz Agung dah pergi sana. Tulis surat. Ustaz orang tayyib kita tolong sapa surat tu. Saya terus dapat jawab daripada kedutaan Saudi, suruh ambil takat. Tak ada interview, tak ada apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih mudah lagi. Jadi kalau kita tak gantung dengan BN pun boleh belajar oleh-oleh ada tau. Oleh-oleh ada. Dah mana orang lain yang tak dam mikir kan ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz sikit, Ustaz. Ustaz mula pergi dengar kat Masjid Usila ni tahun bila, Ustaz? Saya tak dengar lagi, lalu dulu. Lalu dulu. Lalu dulu tahun 85. Lalu saja. Berambat motor kat depan. Rasanya hak tu dah ayah cik dah ngepek dulu. Budak mana main motor depan masjid ni? Jadi kalau balik dari Dungung tu laju lah. 5-6 buah. Tulang orang tu bik ngaji hari Sulia pukul 10.30 kan jam. Allah jam pula. Jadi kena slow motor tu jadi leceh. Tapi tak marah kaya cik. Marah ke buto slow. Lepas tu lah barulah mula tahun 85. 85. Saya baru setahun masa tu. Baru mau setahun. Setahun. Tahun besar dah tu. Baik, sebelum kita tanya lagi lebih lanjut, ada sedikit pengumuman lah kepada pemilik kenderaan TBJ 15. Macam mana biasa dengar pelik TBJ 15? Bukan kereta Ustaz tak? Kereta Mini Cooper. Lampu garik tak tutup. Kereta Mini Cooper hijau. Kita bukan kita. Kita naik. Tu biasa raja dengar TBJ 15 ni hak Ustaz Azhar raja naik. Jadi kereta ni lampu tak tutup ni. Kita naik tadi. Jadi mungkin boleh tutup dah lampu garik ni, insya-Allah. Tu pak supir kita tu. Baik. Okey, sekarang ni sebelum kita buka, lepas ni saya akan buka soalan untuk orang ramai. Saya nak tanya minat ayah cik. Ada orang kata ayah cik minat ngai. Ada orang kata ayah cik minat jala.
Ada orang kata ayo cik minat nembok. Jadi hak mana sebenarnya hobi ayo cik ni sebenarnya? Minat belaka. Mana hak boleh tu minat. Kalau jat dia boleh ikan minat, jat dia mengair boleh ikan minat, mengair. Kalau nembok boleh, tu minat nembok pula. Jadi semangat belaka. Tiga-tiga belaka. Tapi yang lebih banyaknya laut lah. Laut ni lebih kata orang mendapat ketenangan. Di laut ni kita tengah-tengah laut tu, tengah-tengah malam tu tak ada orang, kita aja. Keliling-keliling tu tak ada kosong dalam bersatu. Tengok bintang atas langit. Bintang dengan bulang lah. Bulang. Dacing tak ada. Tak ada dacing. Dacing ke pasal pada dacing. Okey, Ustaz Azhar pula minat dengan hobi ni benda Ustaz? Minat ni kita tak mestinya kita buat. Dan hobi ni benda yang kita buat. Beza. Minat hobi. Macam minat bola, minat. Amat mati ada bola. MU lawan Wakatape tengok. Liverpool lawan Marang tengok. Tapi main tak main, tu minat. Hobi ni dia main. Dia menyertai benda tu. Hobi benda hobi. Tidur semua. Hobi benda hobi jala semua dah balik rumah. Tidurlah jala gitu je. Tapi saya lebih kurang cik saya berakhir ngai. Berakhir ngai. Tapi ngai kalau ikan kecil tak berakhir, nak ikan besar. Sebab ngai kalau ngai ikan tepi-tepi sungai kan boleh ikan besar tu, tak dak pasal jauh orang tak belok. Kita nak ngai tu biar serik tu terik pam melambung. Tak ada serik. Serik? Hujang. Kena dah ke kena dah. Serik tak kena ni. Itulah. Dia kata apa imam muda tahu belaka. Alah berat menanang. Serik hujang. Okey, kita masuk format semula Ustaz. Nanti dulu. Nanti dulu. Serik ni orang roboh tali, orang ngai tu. Dia dua. Kalau cara tradisional, ibu tali ngai duduk di serik. Cara moden duduk di meseng. Sama je. Kalau pakai jorang, di spring ni duduk di jorang. Kalau pakai serik, dia duduk di tanggang spring. Sama je, ikan sama naik belaka. Serik tu bahasa Terengganu Ustaz? Bahasa kita. Orang mana? Ni. Kita takut bahasa orang putih mari diceluk. Bahasa Terengganu kedua terbaik dunia. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita lebih racak lagi kita punya sembang santai pada hari ini, sebelum kita pergi kepada isu-isu hak lebih dalam sikit, saya nak buka sikit soalan untuk rakyat Terengganu, anak-anak muda. Mungkin masa ni je boleh tanya ayah cik ataupun Ustaz Azhar. Soalan hak lama dah pendang dalam jiwa ni, boleh tanya insya-Allah. Dan bersedia ayah cik ataupun Ustaz Azhar akan tanya balik dia. Jadi kita mintalah Imam Muda Jabar sebagai moderator Medan untuk tampil untuk bersama-sama dengan anak muda di bawah sana insya-Allah. Imam Muda Jabar cakap berlalu sikit, lebih-lebih kurang kena tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah cik, Ustaz Azhar Idrus. Okey, saya tak nak cakap panjang. Imam Muda Fakrul, kita nak bagi ruang kepada orang Ganu kita untuk mengajukan soalan. Apa saja soalan yang saya rasa kita boleh berkongsi dengan pimpinan kita, dengan ulama kita. Jadi saya persilakan, ada siapa-siapa nak tanya? Yang simple-simple. Belah sana? Oh, belakang sana. Okey, saya kena ke depan sikit. Bagi ruang. Okey. Oh, abang berbaju biru, handsome bergaya. Di situ. Okey, mai sila. Nampak sini? Cik nampak kot Cik nampak ya cik? Ustaz Azhar? Nampak nampak. Okey, boleh perkenalkan nama? Muhammad Akmal bin Muhammad. Tinggal di mana? Saya tinggal di Ladang tapi asal Negeri Sembilan. Oh, so Ladang ke Negeri Sembilan asal? Saya asal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, apa soalan nak tuju pada siapa? Saya tunjuk ayah cik lah. Ayah cik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok Guru. Saya dibesarkan dengan kaset-kaset Tok Guru lah. Sebab ayah saya peminat Tok Guru.
Betul ke masa Tok Guru belajar di Saudi, Tok Guru anak murid kesayangan kepada Sheikh bin Baz, bekas mufti kerajaan Saudi? Sebab saya dapat tengok fatwa-fatwa Sheikh bin Baz sama dengan fatwa-fatwa Tok Guru. Boleh Tok Guru terangkan kehidupan Tok Guru semasa belajar di Saudi? Sebab Tok Guru anak murid butir kepada Sheikh bin Baz. Sekian, terima kasih. Ya. Sila Cikgu, sila. Satu perkara yang menarik masa saya di Saudi dalam tahun 69. Bagi banyak tak ada lagi lah. 69 hingga 73 ialah Syekh Aziz bin Baz, mufti Saudi di masa itu, dia jadi rektor universiti. Dia memberi ruang kepada pelajar-pelajar daripada mana-mana negeri supaya memberi ceramah kepada jemaah haji yang datang daripada negeri masing-masing. Saya ada di antara pelajar yang diberi oleh Syekh bin Baz dengan pertolongan dia untuk berceramah dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Allahu Akbar. Jadi peluang kita ceramah di sana, ceramah tentang sejarah, ceramah tentang hukum syarak, tentang hukum haji, sejarah Madinah, sirah Nabi, dan termasuklah ceramah politik. Ceramah politik boleh dalam Masjid Nabi. Dibenarkan di masa itu. Saya masih ingat lagi masa itu pernah pihak kedutaan pergi ke universiti, minta pihak universiti supaya atur pelajar ke Madinah ni melalui kedutaan, melalui kerajaan, kerana dia tak mahu pelajar-pelajar terlibat dengan politik. Lalu pegawai Syekh bin Baz mengatakan, saya nak beritahu ke Tuan Duta, Islam ni tak pisah agama dan politik. Politik dan agama tak boleh dipisahkan. Adapun ajaran yang mengatakan politik suku agama suku ni daripada Kristian, bukan daripada Islam. Jadi daripada situ saya bebas untuk bersyarah di Masjid Haji. Itu satu keistimewaan yang almarhum Syekh bin Baz beri pada kami. Alhamdulillah. Jadi ayah cik nak minta ayah cik pula tanya kawan kita tadi. Okey. Silakan. Okey, silakan abang kita tadi. Bersedia. Okey, ayah cik nak tanya. Okey, silakan ayah cik tanya kepada saudara Akmal. Ya. Akmal, saudara Akmal. Oleh kerana saya orang yang terlibat dengan politik lah. Terlibat politik, sekarang ni berlaku perkembangan yang ada di tanah air kita ni. Banyak orang-orang muda mahu satu perubahan. Setelah 50 tahun berlaku di negara kita ni, tak ada perubahan. Sepatutnya demokrasi ini mesti ada perubahan. 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Kerana Islam mengajar kita, tak ada kerajaan yang maha suci. Kerajaan Allah Ta'ala je. Kerajaan manusia, dia tidak maha suci, ada kelemahan-kelemahan dia. Jadi, adakah orang muda sedar? Orang muda sedar, 50 tahun, kita tak buat perubahan. Ini, di mana jumutnya pemikiran orang kita tak sama negeri lain. Pasal apa jadi begitu? Tu dia. Sila. Okey, selamat menjawab. Bagi pendapat saya, kejumudan pemikiran orang muda kerana kebisuan sendiri para ulama untuk menerangkan bahawa agama tak boleh berpisah dengan politik, terutama agama Islam yang tidak memisahkan ajaran Islam dan politik. Selama 50 tahun kita lihat ulama-ulama kebanyakannya banyak menerangkan tentang keperluannya agama dan politik tidak berpisah, dan alhamdulillah kalau agama dan politik disatukan, kejumudan pemikiran rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia sedar bahawa agama tu boleh memberi ruang dan beri cahaya kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Takbir. Takbir. Lagu mana ya cik? Dulu ya bang. Alhamdulillah. Baik. Untuk yang kedua, soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Dan dia kena bersedia untuk ditanya kembali. Jadi minta sesiapa, sila Ustaz Jabar. Ya, ada siapa-siapa soalan yang bertanyakan soalan, mengajukan soalan? Mana? Oh, jauhnya. Nak ke sini juga ke kamera? Boleh ke sana. Okey. Mana abang kita angkat tangan? Tu dia. Baju kuning. Ini Kalilah kata dia. Ini Kalilah. Okey, kita rapat sikit lagi abang, Okey.
cuba takbir sekali. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada Imam Muda Jabar. Agak ketakutan. Okay, okay baiklah. Soalan ini ditujukan pada Big Boss kita. Ustaz Azhar tidak asing lagi. Okay. Soalannya, sepanjang Ustaz Azhar berdakwah ke sini ke sana daripada timur ke barat, apakah pengalaman-pengalaman yang paling pahit sepanjang kerja dakwah Ustaz Azhar? InsyaAllah boleh ceritakan, kongsikan insyaAllah. Sila Ustaz. Terima kasih. Nama benda ni? Ini Kalilah. Ahmad Sofwat. Ahmad, mak panggil, adik mak. Okay. Orang mana ni? Orang Terengganu. Oh, Terengganu. Muka tak macam orang luar. Baik. Dia tanya pengalaman yang paling pahit. Macam mana nak jawab? Yang pertama, masa tu kita lepas kuliah di Kuala Lumpur, pergi minum di kedai mamak. Sini panggil kedai keling. Jadi kita minta Nescafe kurang manis. Jadi dia pergi buat Nescafe saja suku gelas. Bila kita eruk, kejam mata rapat. Itulah pengalaman yang paling pahit kita rasa. Sebab hak lain tu ada rintangan-rintangan tribulasi macam-macam, minah dan sebagainya. Tapi oleh kerana ayah cik duduk sebelah, jadi hak kita lalu tu asalnya pahit, tak berasa pahit. Sebab hak ayah cik pahit lagi. Jadi apa yang kita lalui baru sangat, kurang pengalaman, benda pun baru. Ayah cik lama dah. Jadi rintangan-rintangan yang ada, boleh katakan tak pahit manalah. Tak boleh mengajar di negeri sendiri, tak boleh masuk dalam masjid kampung sendiri. Nak kira pahit, tapi tak apalah, kita anggap orang lain lebih pahit daripada kita. Tak ada masalah. Demi perjuangan, semuanya kita telang, kita buat berasa manis dah lah. Kejam mata, telang berdegang. Takbir. Allahu Akbar. Jadi minta Ustaz tanya balik ini Kalilah tadi. Baik, kita ada 3 soalan. Kahwin lagi? Tak lagi Ustaz. Tak lagi. Yang soalan pertama, Okey tak. kenapa masih tak kahwin? Soalan yang kedua, beli mana baju ini Kalilah? Sebab yang originalnya hitam, ni lokal ni. Yang ketiga, kalau ngundi kat gigi, kenapa tak undi Barisan Nasional? Okey, terima kasih kepada Big Boss, kita tanya 3 soalan sekaligus. Ikut sunnah kalinya. Okey, baiklah. Soalan pertama, bapa dak nikah lagi? Bapa dak nikah ni panjang cerita sebenarnya. Okey, tapi tak apalah, sebab dak nikah sebab satu sebab ialah sebab ada PT, segi kita belajar lagi ya. Kita nak nikah tapi belah puang tu dia macam keluarga sekular sikit, tak mahu nikah kenapa? Susah tak? Jadi insya-Allah dengan kerajaan baru yang kerajaan rakyat akan beri mandat nanti, kita akan adakan dan tak mampu nak cukupkan belanja kahwin. Insya-Allah. Insya-Allah. Takbir. Allah. Tu nak 1000. Okey. Dah soalan pertama. Jawab dah Ustaz. Jawab. Soalan kedua, beli mana baju? Tadi kita dengan kawan saya hamba ni pergi Gosila dengan Tok Guru. Dengan kedai. Okey. Lepas tu kita jalan pasar tu ada jumpa satu hilak jual baju. Kita beli situ lah RM15 murah. Nak cari saya tapi ada dia besar sekarang. Ingat baju mak dia. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga, berapa kali ni nak ngundi PAS tak ngundi BN? Kenapa tak mau beri undi kepada BN? Berapa tak mau beli pula. Okey. Beri undi pada BN. Okey, banyak sebab sebenarnya tapi kita buat rekah dah. Atas pengalaman sebagai orang muda lah. Pengalaman orang muda. Berapa tak mau undi BN ni sebab kita tengok ia ni memang parok ngak kutuk-kutuk ulama. Kita tak suka engkau orang kutuk ulama.
Kadang-kadang kata ulama gini, kata gitu, kita desiling ya. Tak boleh. Alhamdulillah. Sudah memadai. Jadi kalau JMBN boleh tengok jelas kalau orang muda dia masuk internet, layari macam-macam blog, macam-macam perhindaan. Tok Guru buat gambar dengan macam binatang dan sebagainya. Benda ni berdoa lalu dah. Jadi kalau rakyat buta hati juga, buat tak nampak, kis 500 riyal juga. Maka sama dengan kambing lembu lah kita. Allah. Jadi insya-Allah kita tidak akan jadi, kita akan terus menjadi manusia. Kita buktikan pada 5 bulan nanti, orang muda geng kita. Takbir. Alhamdulillah. Itulah tadi sedikit soalan. Sebelum itu ada iklan dulu. TAX 8140. TAX 8140 dengan TAX 9715. Alihkan kenderaan anda ada kecemasan. Jadi minta tuan kereta ni alih cepatlah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berhajat kecemasan ni, mungkin boleh tolong sahabat-sahabat kita. Baik. Untuk sesi seterusnya, saya nak minta Ustaz Azhar. Mungkin ada soalan yang lama dah bermain dalam kepala nak tanya ayah cik. Nak tanya, mungkin lama dah ada benda hok bekak nak tanya ayah cik, mungkin dah lama dah. Mungkin hari ni nak minta Ustaz Azhar tanya ayah cik pula. Baik. Ni peluang ni. Boleh tanya cik ayah cik kenal lah saya ni. Cuma nak tanya bagaimana pandangan ayah cik, cara kita mengajar sekarang ini, tarik orang-orang muda, cara kita buat kuliah macam ayah cik hak tahu lebih kurang lah. Adakah okey ataupun tak molek ke lagu mana, kita boleh betul. Pasal ada orang pertikar banyak khabar hukum saja, hadis tak khabar, ambil tak khabar, ayat tak khabar hukum saja. Jadi kita perekas tu pasal untuk orang muda-muda nak suruh gemar pada agama. Jadi kita nak ayah cik sendiri khabar lah. Kita mengajar selama ni boleh ke tak boleh, molek ke tak molek. Pasal kita tak ada pengalaman mengaji sikit sangat. Ayah cik jauh, kita mengaji kampung-kampung je. Jadi ya cik jawablah. Ini saya peluang tanya hari ni, insya-Allah. Ya, saya merasa syukurlah kerana orang muda-muda minat kepada dengar ceramah agama. Yang pentingnya orang minat. Minat ni berhajat kepada pendekatan, cara kita. Nabi kata, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzila an-nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah oleh Allah letak orang kena pada tempat dan bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Jadi Ustaz Azhar ni dia bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Yang pentingnya orang ramai faham apa yang kita bercakap. Kalau bercakap tinggi sangat, orang tak faham, tak ada guna, tak ada faedah. Setengah orang tu dia kata kena ngaji tinggi-tinggi lah. Tinggi pun orang tak faham. Yang pentingnya orang faham apa yang kita ucap. Ini satu pendekatan yang sangat penting dan cara yang menarik. Cara menarik ini supaya orang jangan mengatuk. Kita tengok orang mengatuk. Waktu biar suka-suka supaya orang tak mengatuk. Lepas tu biar pengajaran. Itulah seterusnya. Siapa habis minat Ustaz Azhar belaka. Masuk rumah saya pun tak dengar Ustaz Azhar juga. Tu hebat Ustaz Azhar ni. Anak-anak saya pun tak dengar Ustaz Azhar. Itu satu perkara yang menarik dan saya syukur. Ada perubahan itu satu perkara yang sangat menarik dan saya tak suka lah. Mula-mula saya kenal Ustaz Azhar ni tak silap mai rumah saya. Naik motosikal besar. Tak suka pakai motosikal besar ni boleh jadi penceramah yang hebat macam hari ni. Ingat aku terjun sungai atau sungai ni. Itu satu perubahan yang sangat menarik lah. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu soalan daripada Ustaz Azhar yang nak tanya lama dah ke ayah cik. Jadi mungkin ayah cik pula. Ada mungkin dah perhati lama dah Ustaz Azhar. Ada benda nak tanya. Jadi mungkin tak ada peluang. Hari ni ada peluang. Jadi mungkin ada tak soalan untuk Ustaz Azhar daripada ayah cik. Sila ayah cik. Saya pengalaman saya mengajar beri ceramah. Kadang-kadang ada orang ramah. Ramah je orang hadir. Kadang-kadang pergi satu tempat tu tak ada orang, ramah ikut kita pada orang kampung. Ada begitu.
Jadi kita tak peduli lah. Yang pentingnya balighu anni walau ayah. Beritahu walaupun satu ayat. Orang ramai ke tak ramai ke, orang suka tak suka, kena beritahu. Jadi dapat pengalaman Ustaz Azhar dalam masa berdakwah ni, ada tak benda-benda yang terasa, ialah yang terasa satu ujian kepada perasaan kita. Ya. Alhamdulillah, setakat ni kalau kita pergi tak pernah lagi berlaku tak ada orang. Cuma sekali je. Sebab kalau pergi gini ramai semualah. Penuh masjid, penuh surau, penuh stadium. Alhamdulillah. Yang sebenarnya bukan fenomena penceramah, tu fenomena rakyat Malaysia sendiri. Bukan fenomena penceramah. Macam ni petang ni ramai, bukan kehebatan kita duduk atas petang ni, tapi kehebatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang sanggup yang sanggup susah berjalan kaki dan sebagainya untuk bersama dalam program-program agama. Jadi alhamdulillah setakat ni belum lagi kita mengajar orang nak sekat di pintu ke apa. Kalau sekat sejik adalah dia akan hantar ke masjid sebelum kita mari, tak boleh. Masjid ni tak boleh. Jadi kita akan ada plan B. Okay. Masjid tak boleh, kita pergi ke surau ni. Ataupun kita pergi akan ke padang ni. Jadi jalan sama. Ada sekat. Tapi jalan sama. Tak pernah lah bila kita pergi tak ada orang. Tak ada orang. Tapi betul dah tak ada orang. Punya sekali hari itu kita keluar daripada rumah. Nak pergi, masa tu nak pergi ngajar di Banggur Peradung masa. Jadi bukan, kita nak pergi mengajar di ni, di Batu Buruk. Masa tu nak pergi di Batu Buruk, tak ada orang. Orang duduk, Tok Imam ada seorang, lepas tu ada duduk nyapu seorang. Tu yang pertama kali. Sebabnya masa kita keluar tu, sampai di traffic light Batu Buruk patah, berhenti kereta, mari dua orang. Berhenti motor duduk sebelah. Pakai pula seluar neleh gitu. Ketak pula. Kita pun, Allah parak dah duduk sebelah aku. Tengok tak kerja, tengok tak ke depan. Tunggu hijau lah, biru memang tak ada. Tunggu api hijau. Jadi bila berjalan, pergi ke surau, bukan Duriang cabang 3 rasanya. Jadi tak ada orang di Batu Buruk. Sebab sebenarnya malam tu di cabang 3. Jadi tengok ke apa orang punya pasal. Pergi masjid Batu Buruk, pusing tengok tak ada orang. Dah guana tak ada orang. Kat aku lapang dah. Orang di ni telefon. Tak mari dah orang ni. Dah dua ni ada cabang 3 ni. Lah, tu nak apa? Kita kena menang juga. Kerajaan yang menitik beratkan peraturan berpakaian kepada rakyat. Kalau kata mak lepik anyuk ngustak jeng. Bahang tang sejik lain. Itu masalah. Itu contoh. Sekali tu ialah tu babah. Ada lajak juga, alhamdulillah.